Rahsia orang bijak, duit habis tapi gram kekal. Satu tabiat kecil yang boleh ubah cara anda simpan kekayaan. Setiap bulan bila gaji masuk, kita sibuk bayar bil, hutang dan belanja dapur. Tapi bila hujung bulan, duit habis. Kalau tanya diri sendiri, ke mana duit aku pergi? Kadang-kadang kita pun tak tahu. Bezanya dengan penyimpan emas, orang yang simpan emas juga keluar duit. Tapi bila dia tukar RM ke emas, duitnya jadi aset kekal. Duit habis tapi gram kekal. Itulah beza besar antara berbelanja dan menyimpan. Kenapa simpan gram lebih baik daripada simpan duit nilai emas? Tak terhakis, bila harga barang naik, emas pun naik. Tak mudah guna suka-suka, tak semudah swipe kad atau e-wallet. Kekal nilai walau bertahun. Emas tak lapuk dek masa. Cuba bayangkan, kalau setiap bulan anda simpan hanya 1 gram emas, dalam 5 tahun anda dah ada lebih 60 gram. Dan jika harga emas naik RM100, setiap gram itu dah RM6,000 kenaikan nilai. Tak perlu tunggu jadi kaya, cukup disiplin tukar duit jadi gram setiap bulan. Nak mula simpan emas, WhatsApp akak sekarang. Akak bantu terbaik.